أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله القائل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Bahagia Tuan Imam, pegawai masjid, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali dan selamanya kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpah kurnia rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih memberi peluang kepada kita semua untuk kita memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan keberkatan ini. Kita minta daripada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, kita berdoa, ya Allah, berkatilah bulan Rajab dan berkatilah bulan Sya'ban. Waballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi peluang kita semula sekali lagi pada bulan Ramadan. Ramadan yang tentu sekali mempunyai keistimewaannya yang tersendiri, sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih yaitu Ramadan untuk diturunkan Quran. Tentu sekali ada istimewa dia. Ramadan juga di antara, selain daripada permulaan turunnya Quran yang kita sambut sebagai nuzul Quran, dan Ramadan juga di antara bulan yang sangat diberkati, sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih juga berlaku bulan Ramadan di antara banyak perkara-perkara yang menjadi sebagai satu titik permulaan. Di antaranya ialah peperangan Badar yang juga berlaku pada bulan Ramadan. Pembukaan kota Mekah yang juga berlaku pada bulan Ramadan, yang sangat diimpikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau zaman yang kebelakangan juga, sehingga pembukaan Andalus oleh Tariq bin Ziyad tahun 92 Hijrah juga berlaku pada bulan Ramadan. Dan banyak berlaku peristiwa-peristiwa iaitu pada bulan Ramadan. Sebab itu juga disebut oleh ulama bahawasanya Ramadan adalah sebagai permulaan segala-galanya, dan disebut juga sebagai madrasah Ramadan, tempat kita latihan dan kita senaraikan apa yang kita nak lakukan pada bulan Ramadan ini, dan insya Allah kita cuba istiqamah selepas daripada Ramadan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sampai Rajab. Rajab disebut juga oleh ulama sebagai bulan audit, kalau kata bahasa sekarang ni. Cuba kita nak semak balik apa yang aku dah buat pada bulan Ramadan tahun lalu, tahun lepas, dan sehingga pada hari ini, iaitu sehinggalah pada 30 ataupun 29 Jamadil Akhir, apa yang mana beza dia? Apakah aku masih istiqamah seperti mana aku buat pada bulan Ramadan, ataupun sebaliknya banyak dah lompong? Berapa persen? Di antaranya salat berjemaah, di antaranya imarah masjid, di antaranya salat sunat rawatib,
Di antaranya qiyamul lail. Itu di antara 4 solat yang mana yang kalau kita jaga 4 solat ini, insya-Allah kita akan dapat ketenangan. Jadi apabila pada 29 atau 30 hari bulan Jamadil Akhir kita cuba cek tengok bagaimana, maka disebut oleh ulama sekarang ni iaitu sebagai bulan audit. Andai kalau kata tengok, Allahu Akbar, daripada masa Ramadan 100%, tapi pada hari ini tinggal 20%. Contoh, main maaf tengah maghrib dengan isyak, sungguh tarawih tak ada. Tapi subuh hilang. Sembahyang Jumaat kita kurang. Qiyamul lail kita kurang dan sebagainya. Pada ketika itu kita azam pula. Bila tu kita azam pula, iaitu kita minta sekali lagi kepada Allah, ya Allah, andai kalau bagi peluang ke aku sekali lagi untuk Ramadan tahun ni, untuk aku nak perkasa dan cuba istiqamah lagi, supaya menjelang rejak bulan tahun depan aku lebih baik daripada hari ini. Alhamdulillah, apa yang kita lakukan pada hari ini sebagai iaitu hari pertama kita puasa, dan insya-Allah kita azam untuk kita terus istiqamah selepas daripada ni yang disebut juga iaitu sebagai yang saya sebut tadi, antaranya 4 solat. Yang pertama solat berjemaah. Ini kekuatan Islam. Ini kekuatan Islam iaitu pada solat berjemaah. Kalau solat berjemaah di satu-satu tempat itu lemah, menunjukkan Islam di situ lemah. Sebab tu ketika mana Andalus ditegakkan, juga pada bulan Ramadan, pada ketika itu tentera salib tak berani nak buat apa-apa kepada tentera Islam. Mereka mengatakan selama mana Islam kuat jemaahnya, lagi itu tak boleh buat apa. Sekarang ni kena cari jalan dulu macam mana supaya orang Islam tak kuat jemaah. Bila tak kuat jemaah, maka pada ketika itu menunjukkan Islam itu lemah. Maka ini sebagai muhasabah kita. Ramadan kita perkasakan, insya-Allah selepas daripada Ramadan kita istiqamah. Yang kedua salat sunat rawatib qabliyah ba'diyah. Semayang yang bulan lain mungkin kita sibuk, kita tak sempat. Sekarang ni kita kena ingat, dalam kita melakukan amal ibadat, masa yang mana yang suntuk ini cuba kita istiqamah yang kuat. Yang ketiga salat sunat duha kita kena jaga. Dah sekarang ni tak perlu kita nak pergi lepak kedai mamak untuk nak makan roti canai dengan teh tarik. Ambil masa untuk solat sunat duha dan istiqamah selepas daripada Ramadan. Dan yang keempatnya iaitu solat sunat qiyamul lail. Sempena kita bangun iaitu untuk kita sahur sambil kita makan, iaitu kita juga ambil waktu untuk kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sahur itu merupakan satu perkara yang mana yang sangat istimewa. Jadi tajuk yang diberi tanggungjawab kepada saya pada hari ini, keberkatan waktu sahur, untuk kita bersahur. Kerana sahur ini iaitu satu perkara yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah di antara yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Bahawasanya bersahurlah kamu kerana pada sahur itu ada keberkatan, iaitu berkat di sini yang bermaksud iaitu tambahan kebaikan. Keberkatan bukan sekadar iaitu pada maknanya itu sendiri, tetapi pada waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Bayangkan sambil kita kunyah makanan seperti mana kunyah kurma dan sebagainya, malaikat sedang mendoakan keampunan kepada kita. Ini di antara satu perkara yang mana yang sangat besar, seperti mana apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sahur akluhu barakatan fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma'in fa inna Allah azza wa jalla wal malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sahur adalah makan yang mana yang penuh dengan berkat. Oleh kerana itu janganlah kalian meninggalkannya sekalipun hanya dengan minum seteguk air. Jangan tinggal.
Banyak kalau kelebihan sahur ni, kalau kata kita nak sebut satu-satu tuan-tuan, yang mana yang sangat panjang, masa tak sempat nak sebut. Kelebihan sahur, kelebihan tajuk makan sahur tu saja pun dah sangat-sangat banyak yang disebut sebagai diberkati. Kita makan sikit, kita minum sikit, hanya seteguk air, hanya sebiji kurma, bukan sebatang rokok. Walaupun sikit saja yang kita makan, yang kita minum, tetapi berkat dia kita boleh tahan sampai ke malam. Tu berkat. Tu yang berkat. Ni antara yang banyaklah kelebihan, termasuklah kajian-kajian sains. Yang mana di kalangan orang medik, orang tib, ini menyebutkan iaitu kelebihan sahur tu hikmah yang sangat besar. Dan juga sahur tu kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Ni baru bab makan. Belum lagi bab waktu sahur itu sendiri dan juga melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, sambil-sambil kita bangun makan sahur, selain daripada sahur itu barakah yang kita sebut tadi, walaupun kita minum seteguk air, waktu lain kita kena minum berliter-liter air siang hari, tambah pula sekarang ni iaitu dengan waktu kemarau, panas dan sebagainya ni, insya-Allah tetap kita boleh tahan. Tu berkat. Nak cerita pasal berkat ni masa tak mengizinkan, panjang cerita pasal di sebalik berkat. Lah ni kita sebagai tak dan nak menceritakan satu-satu, cukup kita sekadar aku makan, aku minum, yang mana makan itu berkat, minum tu berkat, kita sendiri yang rasa. Nak cerita satu-satu banyak. Dan waktu tu adalah waktu yang berkat. Terutama juga selain daripada itu juga, iaitu dengan kita istighfar waktu sahur. Sebelum daripada terbit fajar, kita istighfar. Kita kena ingat, iaitu juga Ramadan ini, selain daripada kalimah Ramadan yang mana yang saya dah sebut dalam kuliah pengajian bulanan kita tu, sebelum daripada cuti Ramadan ni pun kita bahas, iaitu bertajuk ayat ni, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas tu. Berkaitan apakah di sebalik kalimah Ramadan salah satu, iaitu huruf Ramadan itu adalah huruf mim, yang menunjukkan juga Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tawarkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita rebut peluang juga, iaitu waktu sahur untuk kita beristighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapun paling malas pun astaghfirullahalazim, tapun astaghfirullah innahu kana ghaffara. Banyaklah kalimah-kalimah istighfar yang kita istighfar sebelum daripada fajar. Begitu juga iaitu dengan kita menghidupkan malam qiyamul lail. Insya-Allah, azam tuan-tuan, mula daripada semalam, malam ni sehinggalah iaitu pada malam raya seterusnya, insya-Allah istiqamah kita iaitu melakukan amal ibadah di waktu malam. Karena malam-malam itu juga ada satu rahsia, iaitu rahsia Lailatul Qadar. Lailatul Qadar satu perkara yang sangat besar, yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Di antaranya iaitu Lailatul Qadar, yang disebut surah itu sebagai surah Al-Qadar. Apa itu Al-Qadar? Al-Qadar, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan qadarnya. Turun qadar ini yang dibahas oleh ulama tafsir banyaklah. Kalau dihuraikan oleh tok guru kita dulu masa kita duduk mengaji dulu pondok dulu, di mana Allah Taala turunkan qadar. Kalau kata contoh macam kita sebagai manusia kita ni, duduk sebagai Malaysia, negara Malaysia kita ni, iaitu Perdana Menteri bentang bajet. Tu contoh tu sebut. Perdana Menteri bentang bajet, cerita bajet ni, itu ni sebagainya. Okey, yang ni bagi kepada Kementerian Perpaduan, contoh. Yang ni bagi kepada Kementerian apa dia lagi? Sumber manusia.
Ini bagi pada kementerian kerajaan tempatan. Satu semua bagi. Perdana Menteri menurunkan bajet, cerita bajet dan menurunkan semua itu. Begitu juga kalau kita di peringkat negeri, Menteri Besar, iaitu bentang bajet. Apa yang perancangan nak buat pada tahun ini, sehinggalah pada tahun depan. Begitulah bagaimana inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran pada malam Al-Qadar. Di antara malam Al-Qadar ini Allah taala turunkan takdirnya. Apa yang bakal berlaku pada Lailatul Qadar tahun ini sampailah Lailatul Qadar tahun depan. Contoh seperti mana siapa yang akan mati tahun ini. Contoh akan diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Israel, ni adalah orang hak mati tahun ni. Jadi mudah kita sebut macam senarai nama lah. Apa dia hak nak mati tahun ni. Kemudian dalam tu juga tanazzalul malaikatu warruh. Semualah dalam bab mati, dalam bab rezeki, dalam bab apa yang berlaku daripada Lailatul Qadar tahun ni sampailah Lailatul Qadar tahun depan. Jadi tanazzalul malaikatu warruh, malaikat turun bersama dengan malaikat Jibril biizni rabbihim min kulli amr, dengan iaitu izin Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr, dengan daripada iaitu setiap pekerjaan, dengan apa rintihan manusia. Jadi sebab tu waktu sahur apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, minta ya Allah panjangkan umur aku dalam melakukan amal ibadah, aku nak istiqamah ya Allah, apa yang aku buat pada bulan Ramadan ini ya Allah, aku nak istiqamah iaitu sepanjang tahun ni untuk aku nak jadi hamba yang mana yang lebih baik. Allah dengar rintihan kita, maka Allah Subhanahu wa taala bagi keberkatan umur kita. Kita minta ya Allah, berkatilah rezekiku ya Allah, rezeki yang melimpah ruah ya Allah pada tahun ini ya Allah. Minta ya Allah, semoga dengan rezeki yang telah Engkau berikan kepada aku ini peluang besar untuk aku infak, untuk aku sedekah, untuk aku derma yang sangat banyak, untuk aku berada pada kedudukan yang lebih tinggi sebagai seorang hamba-Mu. Jadi pada waktu sahur peluang Allah Subhanahu wa taala buka untuk kita berdoa. Paling kurang kita bangun solat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, insya-Allah hari itu makan, tadi kita sebut makan berkat boleh tahan sehari. Hari itu kalau kita tahajud, kita witir, hari itu sepanjang hari itu adalah berkat. Kita akan merasakan diri kita sendiri macam-macam kita boleh buat. Tapi kalau tidak qiyamul lail, kita tak manfaatkan waktu sahur itu, maka kita akan rasa Allahu akbar, tengah hari dah apa yang aku buat? Lena. Petang dah, asak dah, apa yang aku buat? Tengok movie. Apa yang aku buat? Main game. Itu dan sebagainya. Dahsyat lagi, apa dah aku menjak mengumpat kat orang. Jadi yang ni kita sama-sama jaga. InsyaAllah, sebab kita duduk di dunia akhir zaman ni yang penuh mencabar dalam keadaan pada hari ni, tuan-tuan. Saya dah sebut dalam kuliah-kuliah kita, iaitu kita hidup pada hari ini, orang tak berminat, orang jadi beriman, orang beriman. Yang kedua, kita kena ingat, kita hidup pada hari ini, tahun 2000 ke atas ini, iaitu kita hidup pada zaman orang tak teliuk dengan pahala. Bila tak teliuk dengan pahala, di antaranya Ramadan pun dia akan abaikan masa, dia tak ambil manfaat. Sedangkan tawaran Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, panjang kau nak sebut satu-satu berkaitan kelebihan waktu sahur ini. Selain daripada makan sahur, masa sahur tu sendiri yang disebut sebagai 2/3 malam, akhir malam, waktu sahur itu sendiri waktu kita qiyamul lail, waktu sahur itu waktu kita buat ibadat, waktu sahur itu malaikat turun, waktu sahur itu di antara doa mustajab dan sebagainya. Panjang kau nak sebut, insya-Allah masa tidak mengizinkan kita. Di lain masa pula insya-Allah sambungan pengajian kita pada selepas raya. Dalam kuliah kita tu macam-macam lagi, insya-Allah kita akan kongsikan. Dalam pengajian tafsir kita insya-Allah banyak rahsia Quran. Tadi nuzul yang kita sebut tadi. Jadi yang kedua tanazzul. Tanazzul ini kita akan dapat rasa kefahaman Quran. Allah Ta'ala bagi kefahaman Quran, turunkan kefahaman Quran pada kita setiap masa selama mana Quran masih ada, insya-Allah. Jadi sekadar tu Allah SWT, sebelum saya akhiri tazkirah tuan-tuan, saya ambil kesempatan untuk sikit lancar derma untuk pondok.
sebagai saya nak siapkan sedikit lagi, iaitu apa dia, tempat wuduk. Tempat wuduk di masjid pondok tu insya-Allah kita dah buat, dah banyak siap dah. Tapi hutang dengan hardware pun ada sikit-sikit, dah 3-4 ribu lagi. InsyaAllah kita letak tabung tu, belah muslimin, belah muslimat kita letak tabung. InsyaAllah kita ambil peluang satu Ramadan, yang kedua malam ni malam Jumaat. InsyaAllah, semoga insyaAllah Allah berkati segala infak sedekah kita, semoga Allah berkati rezeki kita insyaAllah. Sekadar tu, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.